Gambus, instrumen tradisional yang berakar daripada Timur Tengah, telah meresap ke dalam jiwa masyarakat Johor sejak beratus tahun dulu. Di tangan Zack Alatan ini, iramanya bukan sekadar hiburan, tetapi membawa identiti warisan Melayu Johor. Zaidan bin Atan atau lebih dikenali dengan nama komersial Zack Alatan berasal dari Kampung Parit Pematang Senggarang, Batu Pahat, Johor. Merupakan anak kepada Allahyarham Ustaz Atan Hassan, aktivis gambus dan juga pengasas kumpulan gambus Nurul Hilal di Johor sekitar tahun 1969. Hai bang. Hai, khabar? Sejahtera? Saya selamat sejahtera juga. Okey. Ni Cik Zaidan, dia ialah pemain gambus di Batu Pahat yang terkemuka lah. Bagaimana dan sejak bila Encik Zaidan terlibat dengan alat muzik yang sangat bersejarah ni? Saya sejak terlibat dengan permainan gambus ni bermula daripada sekolah rendah lagi. Kerana keluarga saya sendiri terlibat dalam aktivis gambus lah. Macam arwah ayahanda saya seorang pemain gambus di Singapura dan di Johor khususnya. Jadi dia telah menubuhkan satu kumpulan gambus. Daripada kecil kita ikut dia pergi buat persembahan di mana-mana. Jadi daripada situlah saya berminat lah, daripada sekolah rendah lagi untuk belajar main gambus. Bolehkah Encik Zaidan share dengan kita sejauh manakah alat muzik ni gambus dalam budaya Johor memberi pengaruh dalam alat muzik ghazal dan zapin? Kalau di Johor ni terdapat dalam berbagai-bagai bentuk ensemble. Jadinya kalau kita di Johor ni kita ada kumpulan gambus samrah, kita ada ghazal dan kumpulan zapin. Jadinya pengaruh gambus ni terutamanya adalah memang daripada Arab, daripada Yaman melalui mungkin dagang datang ke sini membawa kebudayaan dia. Jadi pengaruh muzik tu memang daripada Arab. Bila muzik itu dah berada di masyarakat setempat, jadi dia telah diserapkan dalam budaya kita, dalam ciri-ciri cara permainan kita lah. Adakah gambus ini ada roh tersendiri bagi masyarakat Johor? Gambus kalau di dalam masyarakat setempat Johor ni pada waktu dulu adalah dia merupakan satu sumber hiburan utama lah. Jadi bila kita sebut gambus ni dia terlampau ikonik. Kalau di negeri Johor boleh dia katakan dia salah satu ikon muzik di negeri Johor. Jadi setiap orang di negeri Johor ni mempunyai pengetahuan, maksudnya pengetahuan tentang lagu-lagu gambus. Boleh katakan kalau dengan masyarakat Johor ni terlampau dekat lah. Memang satu alat muzik budaya lah negeri Johor. Sebagai pemain gambus, khususnya dalam era ni, apakah cabaran utama untuk boleh kekalkan sampai hari ni? Cabaran utama saya adalah dari segi minat orang-orang muda untuk mengetahui ilmu pengetahuan tentang gambus ni. Mungkin orang-orang muda sekarang ni tak banyak yang tahu. Betul. Jadi kita perlukan kesedaran melalui program-program. Jadi banyaklah badan-badan yang perlu terlibat untuk menaikkan balik gambus ni. Jadi kita sekarang macam saya sendiri, saya nampak di zaman moden ni kita perlu gunakan, manfaatkanlah platform yang ada seperti contoh TikTok. Ya, betul. Jadi ia boleh mempromosikanlah gambus ni. Bagaimana Encik Zaidan nampak masyarakat lama dan masyarakat kini menghargai alat muzik dan jenis muzik yang dihasilkan daripada gambus? Kita ambil contoh masyarakat lama, dia menghargai mungkin ketika itu sumber hiburannya adalah terhad. Mungkin ketika itu hiburannya sebab di kampung-kampung ada terdapat kumpulan gambus. Itu tak ada lagu-lagu moden lagi masuk menyerap di sini. Jadi maksudnya kita nampak alat muzik ni adalah salah satu alat muzik tradisional yang dihargai oleh masyarakat ketika itu. Tapi sekarang ni kita perlukan satu anjakan untuk orang minat dan menghargai alat muzik gambus ni. Dengan itulah macam kita banyak mempromosikan. Kita boleh buat promosi atau kempen di sekolah. Dari situ datangnya mungkin orang-orang anak muda sekarang ni jadi dapat menghargai lah. Sebenarnya penting dari segi sudut akademik pun kita perlukan pengkaji-pengkaji untuk mengkaji yang bahan-bahan yang dulu-dulu. Ada sebarang bantuan atau support daripada kerajaan negeri Johor kepada seniman seperti Encik? Buat masa ni memang ada sokongan, maksudnya dari segi program-program yang memerlukan kita terlibat sekali dalam pembangunan muzik gambus di Johor, seperti bengkel-bengkel permainan gambus. Cuma saya harap dia dapat diperluaskan lagi lah. Maksudnya kita boleh jadikan satu acara tahunan untuk mengangkat alat muzik gambus ni di Johor, khususnya di Malaysia sekali. Setiap kali Encik memetik tali gambus ni, adakah satu komunikasi antara Encik dengan gambus? Rasa macam seolah-olah bercakap dengan gambus ke? Boleh terangkan serba sedikit tak pasal feeling tu? Perasaan saya bila memetik
batik gambus ni sebab gambus ni terlampau dekat sangat di hati saya kerana ia adalah salah satu terlampau sangat banyak kenangan bersama keluarga saya dan arwah ayah anda saya tercinta adalah salah seorang pemain gambus dan tokoh gambus juga di Johor. Jadi bila kita bermain alat muzik gambus ni, saya ada satu perasaan yang terkesan lah. Maksudnya di dalam jiwa saya akan meneruskan perjuangan muzik gambus ni. Okey, apakah respons Encik apabila seseorang tu mengatakan bahawa gambus ni ialah muzik orang lama-lama atau orang tua? Pada pandangan saya, gambus ni sebenarnya boleh disesuaikan dalam semua zaman sebenarnya. Tapi mengikut peredaran zaman, ia perlu disesuaikan dengan pada zaman tersebut lah. Maksudnya kalau sekarang ni kita dah ada berbagai genre muzik, jadi boleh juga masukkan sedikit gambus tanpa menghilangkan autentik yang lama. Jadi kita kena memelihara lah. Betul. Perlunya pekaji-pekaji ni untuk memelihara khazanah-khazanah lama. Okey, apakah harapan Encik Zaidan khususnya terhadap anak muda Johor yang berminat untuk menceburi atau belajar main gambus ni? Okey, harapan saya kepada anak muda di negeri Johor khususnya, gambus ni merupakan salah satu alat muzik ikonik di negeri Johor. Anak-anak muda di Johor ni perlu mempelajari ataupun sekurang-kurangnya ada rasa minat ingin tahu. Jadi saya harap sekali ada program-program yang dijalankan mungkin di sekolah-sekolah rendah kan, untuk memberi pengetahuan dan pendedahan pada anak-anak muda di negeri Johor ni untuk belajar sesuatu tentang alat muzik tradisional di negeri Johor daripada usia muda lagi kan? Muda lagi. Ya, betul. Okey, adakah Encik Zaidan bercadang ataupun telah mencipta zaman pelapis atau generasi muda di bawah Encik Zaidan sekarang yang belajar bermain gambus? Okey, buat masa sekarang ni saya telah menggerakkan juga program ataupun kelas Mari Belajar Gambus. Jadinya dekat mana itu? Sekarang ni memang bertempat di Batu Pahat lah. Sebelum ni ada di KL tapi kita fokus dulu pada Batu Pahat sebab kadang-kadang ada anak-anak muda yang luar daripada negeri Johor yang ingin belajar juga. Jadi di Johor ni saya memang ada membuat kelas belajar gambus. Jadi pelajar-pelajarnya pun terdiri daripada bukan kalangan anak-anak muda Melayu saja. Jadi kita ada pelajar Cina seorang yang belajar, anak muda Johor yang lain lah yang belajar. Contohnya lah, di depan Encik sekarang ada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Adakah apa-apa yang Encik ingin sampaikan dengan rendah diri kepada Sultan Johor berkenaan nasib pemain gambus di Johor? Harapan saya menjunjung kasih Tuanku, harapan saya supaya gambus ini dapat diangkat martabatnya menjadi ikon muzik negeri Johor. Saya harap adalah satu badan ataupun agensi yang ingin menaikkan martabat gambus ni di Johor melalui bantuan-bantuan dari segi program. Jadi kita senang untuk merencanakan program pembangunan. Saya harap harapan ini dapat dilaksanakan, insya-Allah. Persoalannya, sampai bila seni ini akan terus bertahan? Di mana tanggungjawab Kementerian Kebudayaan dan Warisan untuk memartabatkan pemain-pemain gambus di Johor yang sering dilupakan? Kenal asal-usul, Kuatkan jati diri, jom follow Mel.